Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhayati Usna binti Ahmad Rosli dari Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Saya merupakan ahli jawatankuasa Persatuan Puteri Islam Malaysia atau dikenali sebagai PPIM di sekolah saya. Sepanjang saya menjadi ahli PPIM, saya telah menyertai pelbagai program antaranya Tadarus Al-Quran peringkat kebangsaan dan seminar remaja PPIM peringkat negeri. Saya juga telah mencapai tempat ketiga dalam pertandingan mencipta Wow Bulan bagi Karnival PPIM 2023 dan tempat kedua dalam pertandingan wartawan cilik Karnival Mahabar Putih peringkat daerah pada tahun ini. Hari ini saya ingin berkongsi tentang dua infografik yang saya telah hasilkan. Yang pertama bertajuk Jauhi Vape. Infografik ini memberi kesedaran bahawa vape mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh merosakkan paru-paru dan menyebabkan ketagihan. Yang kedua ialah rokok. Kecil-kecil cuba, besar menyesal. Infografik ini mengingatkan kita bahawa tabiat merokok yang bermula dari kecil boleh memberi kesan buruk sehingga dewasa. Sepanjang tahun 2025, saya telah terlibat dalam beberapa aktiviti slide J. Pertama, saya telah menyampaikan mesej PPDA dalam program 5 minit anti darah yang dilaksanakan di bulan April hingga Julai 2025. Kedua, saya menghasilkan dua infografik iaitu pada bulan Jun dan Ogos. Selain itu, saya juga merujuki ujian teori PPDA secara darab talian dan telah memperoleh 19 markah daripada 20. Bukan itu sahaja, saya juga menyertai aktiviti PPDA di pelbagai peringkat. Di peringkat sekolah, saya terlibat dalam kuis anti dadah dan pertandingan poster. Di peringkat negeri, saya menyertai kuis Coffee Break Siri 2. Manakala di peringkat antarabangsa, saya mengikuti kursus dalam talian bertajuk The Truth About Drugs, anjuran Foundation for a Drug-Free World. Melalui aktiviti-aktiviti ini, warga sekolah dapat meningkatkan kesedaran tentang bahaya dadah, rokok dan vape. Selain itu, murid-murid juga semakin bermotivasi untuk mengamalkan gaya hidup sihat serta menjauhi perkara yang memudaratkan diri dan masyarakat. Kesimpulannya, usaha pencegahan dadah melalui aktiviti PPDA sangat penting untuk melahirkan generasi bebas dadah. Saya berharap dapat terus menjadi ejen perubahan kecil yang menyebarkan mesej kebaikan ini. Sekian, terima kasih.